Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akil Ilman dan Nur Syifa dan wartawan cilik dari SK Selibin. Hari ini kami membawakan liputan khas sepenuh hari menuai padi peringkat sekolah. Suasana di sini sangat meriah dengan pelbagai aktiviti menarik yang berkaitan dengan padi pertanian tradisional. Program ini diadakan bagi menghargai usaha para petani serta memperkenalkan kepada murid tentang proses penanaman dan penuaian padi, makanan ruji rakyat Malaysia. Aktiviti ini sangat menarik. Antara aktiviti yang dijalankan ialah demonstrasi menuai padi secara tradisional. Selain itu, murid-murid juga diberi peluang untuk mencuba sendiri bagaimana cara menuai padi menggunakan alatan lama. Ramai yang teruja dan seronok belajar cara hidup masyarakat dahulu. Hari ini, kami berpeluang menemu buah guru besar SK Selibin, Encik Jalaluddin bin Ismail, sempena hari menuai padi peringkat sekolah. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada wartawan cilik SK Selibin. Alhamdulillah hari ini kita buat program menuai padi bersama dengan anak-anak SK Selibin tahun 456. Alhamdulillah, tengoklah semuanya rasa seronok, merasai keadaan sebenar bagaimana tuaian padi. Tapi kita gunakan keadaan yang lama, kita masih menggunakan sabit, kita gunakan secara tradisional lah. Dan sebenarnya pengalaman ini pengalaman yang sangat bermakna untuk semua anak-anak SK Selibin. Cikgu, boleh cikgu ceritakan sedikit tujuan utama hari menuai padi diadakan di sekolah kita? Okay. Tujuan utamanya ialah kita nak memastikan pembelajaran itu di mana-mana sahaja. Sebenarnya PDPC itu pengajaran dan pembelajaran boleh kita buat di dalam kelas dan boleh dibuat di luar kelas. Ini di luar kelas lah. Bagaimana kita kaitkan dengan mata pelajaran, contohnya RBT ataupun seni, bagaimana dengan pakaian tradisional yang ada dan juga keadaan-keadaan lain mata pelajaran sains digabungkan semua sekali dan kita dapat satu impak yang baik. Seterusnya dia boleh merancakkan lagi ataupun keseronokan berada di sekolah. Ramai murid datang sekolah, kehadiran meningkat. Itu kesan-kesan sampingan lah yang kita dapat, kesan baik yang dapat daripada hasil daripada projek inilah. Okey, terima kasih. Menarik sekali cikgu. Selain itu, apakah harapan cikgu terhadap murid yang menyertai program ini? Harapan saya, anak-anak semua kena usaha. Okay? Kena usaha kerana dengan usaha ni lah akan menjadi kunci kejayaan. Jangan cepat putus asa. Contohnya dalam proses menanam padi ini, kita perlukan pemantauan, perlukan pemerhatian dan juga perlu kita jaga dia dengan baik. Contohnya pembajaan dan sebagainya. Dan apabila kita ikut step-step ini, langkah-langkah ini, kita tahu untuk proses untuk berjaya itu proses dia bukannya senang. Kena bersabar dan juga kita tingkatkan keyakinan diri dan inilah yang nak terapkan kepada anak-anak di SK Selibin. Terima kasih cikgu. Akhir sekali, apakah pesanan cikgu untuk semua murid SK Selibin? Pesanan saya, anak-anak semua adalah anugerah Allah yang perlu dijaga, yang perlu diberi pengalaman. Dan harapan saya untuk anak Selibin, ambillah ini sebagai pengalaman yang bermakna, jadikan sebagai panduan hidup. Kita kena berusaha dan jangan duduk saja. Untuk berjaya mesti kena ada usaha dan juga usaha mesti gigih. Dan semua akan dapat kejayaan di dunia akhirat insya-Allah. Terima kasih banyak cikgu atas perkongsian yang sangat bermakna. Semoga melalui program ini, kita semua lebih menghargai jasa petani dan berasa bangga dengan warisan pertanian negara. Sekian sahaja temu ramah kami sepenuh hari menuai padi peringkat SK Selibin. Saya Akil Irman dan Nur Syifa, wartawan cilik SK Selibin melaporkan untuk anda.